Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada anda semua. Wanakkam, Tachen Hao. Jadi kita, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Volten Business Training online Zoom meeting pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita bersama pada malam ini di dalam kelas online yang mana setiap minggu kita adakan pada hari Rabu jam 9 malam. Okey, jadi tuan-tuan dan puan saya lihat sudah pun masuk ke dalam Zoom. Terima kasih semua yang mana berkesempatan jemput datang, boleh invite rakan-rakan anda, tim anda untuk kita nak belajar sesuatu pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita hari ini sangat-sangatlah bertuah dan juga beruntung kerana atas komitmen dan juga jasa baik kita lihat hari ini, iaitu CEO Volten Malaysia, insan hebat di dalam Volten ini sudi untuk berkongsi dengan kita pada malam ini, ya. Tak lain tak bukan iaitu Mr. Balen Damodaram. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan, jom kita jangan lupa sharekan link Zoom meeting ini kepada tim anda, sesiapa yang nak belajar tentang ilmu bisnes, okay, nak kenali perniagaan Volten ini, kehebatan produk kita yang berasaskan halia hitam ini. Jom masuk malam ini secara beramai-ramai, okay, supaya mereka dapat input yang berguna dan juga bermanfaat, ya. Okey, jadi saya Takiuddin Fazil sebagai host anda dan juga saya juga akan monitor di belakang tabir. Jadi kita minta kerjasama anda, ya, kerana malam ini adalah majlis ilmu ataupun kelas, okay, yang mana kita akan belajar sesuatu malam ini. So sediakan pen, sediakan buku, ya. Kerana Mr. Balen akan berkongsi dengan kita iaitu knowledge ataupun ilmu tentang premium black tea. Premium black tea iaitu salah satu produk V series Volten kita. Yang mana kita ada 8 jenis produk dan Mr. Balen nak berkongsi dengan kita iaitu premium black tea, manfaat dan juga kehebatan premium black tea ini dan juga marketing tips. Macam mana kita nak push, macam mana kita nak jadikan premium black tea ni sebagai hot seller ataupun best seller, sebagai booster untuk kita nak naikkan income kita, untuk kita nak approach dekat market luar sana. So ilmu ini saya anggap ini bukanlah biasa-biasa, ini sangat luar biasa. So memang sangat penting lah untuk kita nak mendalami ilmu ini. Dan insyaAllah kita doakan supaya ini menjadi satu titik permulaan untuk kita nak berubah kehidupan kita di dalam perniagaan bisnes Volten ini, tuan-tuan. Alright? Jadi kita minta kerjasama juga anda untuk mute kan. Bila anda masuk saja Zoom, okay, saya sudah setting yang mana anda akan tidak boleh untuk unmute lah, supaya kita dalam kelas malam ini kita hanyalah one way communication sebenarnya. Dan juga kita minta kerjasama, kalau mana yang terbuka video, bolehlah hide video anda. Kita tak nak mengganggulah ketentaman orang lain lah yang nak belajar malam ini, ya. Alright, itu adalah penting sangat-sangat. Baik, jadi tuan-tuan puan, sebelum itu izinkan saya nak share dengan anda beberapa event, beberapa acara yang kita telah pun aturkan untuk anda yang berdekatan dengan tempat ataupun kawasan yang kita akan jalankan event ataupun acara, tuan-tuan. So anda lihat, ya, di skrin anda, sama ada lihat di skrin tablet, phone, TV. So ini adalah beberapa program yang kita anjurkan pada bulan ini dan terdekat pada minggu ini. Ini yang akan berlaku pada 30 Mei, ya, hari Jumaat jam 8 malam, iaitu VSS Volten Success Seminar di Johor Bahru Branch. Yang bestnya bersama dengan siapa? Bersama dengan Mr. Balen yang akan berkongsi dalam Zoom meeting malam ini, dan iaitu CEO Volten kita, dan juga Mr. Johari, Business Development Director, dan juga kita punya seorang VVIP Legacy yang baru saja redeem 1 juta, iaitu Datin Sharina Chong. Okay, so tiket masih lagi dibuka, jemput datang, anda boleh dapatkan tiket di Volten app. Okay, baik, seterusnya 30 Mei hari Jumaat, iaitu di Labuan kita adakan VSS. Kalau anda lihat di poster, iaitu dalam versi Mandarin, ya. Okay, versi Mandarin. So bersama dengan siapa? Bersama dengan Miss Jenny dan juga Madam Suhaila Wong dan juga Datuk Seri Azil Atan. So tiket telah pun sold out. Tahniah kepada anda yang telah pun mendapatkan tiket di Labuan. So ambillah kesempatan ini untuk anda nak mendalami ataupun nak mengetahui lebih mendalam tentang perniagaan Volten ini, tuan-tuan. Alright. So seterusnya di mana, tuan-tuan? Di Kedah, kita di utara,
iaitu cawangan kita di Sungai Petani, kita bersama dengan 3 speaker iaitu Puan Nonaini, Puan Hajah Nonaini iaitu Diamond Achiever, kita bersama dengan Diamond Puan Norma Razak, dan juga kita bersama dengan siapa tuan-tuan? Diamond juga iaitu Puan Aimi Amalina. Okey, jam 2 petang hingga 4 petang. Okey, ini pada bila tuan-tuan? Pada 31 Mei, hari Sabtu ya, hari Sabtu. Okey. Baik, seterusnya hari Sabtu juga okey di Brunei. Miss Jenny, okey, Datuk Seri Azli Atan dan juga Madam Suhaila Wong akan berada di office Brunei. Okey, di office Brunei. So, bermulanya VSS ini untuk BM version 7 malam hingga 9 malam. Okey, so tiket juga telah sold out. Yang mana ejen-ejen dan juga orang Brunei, warga Brunei telah pun mendapatkan tiket. Mereka akan datang untuk mengetahui lebih mendalam tentang perniagaan ini. Okey. Seterusnya pada 31 Mei, hari Sabtu, di JB Branch, kita yang bestnya ada satu training iaitu New Entrepreneur Extra Training yang akan menguasai ataupun akan memberi knowledge tentang bagaimana nak buat presentation, okey, iaitu ataupun kita panggil Volten Home Sharing, okey, membuat one-to-one presentation untuk berdepan dengan setiap seorang, okey, macam mana kita nak buat handling. So, dan juga semua secara beramai-ramai. So, yang bestnya penampilan khas iaitu Datuk Ismail Chani, founder dan juga Presiden Volten, tuan-tuan. Okay? Dan juga bersama Mr. Balan, CEO Volten Malaysia, dan juga Datin Syarina Chong. Okay? Tersasul saya. Okay, so tiket juga telah sold out untuk training ini di JB Branch. Kemudian di Ipoh pada 2 Jun, okay, di mana pada tarikh ini adalah hari cuti ataupun public holiday sempena hari yang di-Pertuan Agong kan. Okey, so pada malam pada sebelah malam, okey, 3 leader kita akan ambil kesempatan untuk membuat perkongsian VSS di Ipoh Branch, okey, jam 8 malam. So tiket kita telah pun post di Volten app, so anda boleh dapatkan tiket kemasukan percuma. Maksudnya anda nak masuk ke program VSS ini percuma, cuma kita perlukan attendance lah. Okey, sebagai komitmen anda, kita tahu berapa tiket yang akan datang pada malam itu. Okey. Baik, seterusnya di Miri Sarawak, kita terbang pula ke Miri. Okey, yang mana pada 30 ini pada bila tuan-tuan? Pada 2 Jun juga. Okey, jam 1 hingga 3 petang, Miss Jenny Tam dan juga Madam Suhaila Wong akan membuat VSS okey, di Miri Sarawak. Okey. So, seterusnya ini adalah training juga. Next training di mana tuan-tuan? Okey, anda lihat di sini. Okey, di Sabah, di Kota Kinabalu. Ini adalah pertama kali kita buat training di Sabah bersama dengan Mr. Balan dan juga Datin Syarina. Kita combine leader dengan juga dan juga Datuk Seri Azli Atan. Di mana? Di Kota Kinabalu. Selalunya kita pergi ke Kundasang Sabah. So kali ini kita gabung grup Kundasang dan juga grup Kota Kinabalu, dan seluruhnya anda boleh datang untuk kita sama-sama belajar, tuan-tuan. Okey, jam bermula 9 pagi hingga 5 petang. Full day anda akan belajar pengisian bagaimana nak memantapkan ilmu bisnes Volten ini, tuan-tuan. Okey. So seterusnya pada the next day, 22 Jun hari Ahad, akan ada acara Grand VSS. Ini ya ada antara acara yang ditunggu-tunggu ejen-ejen Volten ya, yang mana mereka akan terima recognition ataupun penganugerahan penerimaan PIN Achievers, iaitu sama ada silver, gold, platinum, diamond dan sebagainya. Dan juga mereka akan menerima penganugerahan sama ada mereka telah pun redeem reward point. So di situlah mereka akan diberi penganugerahan ya. Alright, so tiket telah pun dibuka di Volten Apps. Okay, so ini di mana tuan-tuan? Di Sungai Petani. Okay, tiket masih lagi dibuka. Okay, pada bila tuan-tuan? Pada 4 Julai, iaitu bersama dengan Datuk Ismail Chani, Mr. Balan dan juga Puan Hajah Zaitun Omar. So tiket masih lagi dibuka pada 4 Julai. Okay. Alright, pada 5 Julai, okay, bos ataupun Datuk Ismail, Mr. Balan, okay, Tuan Ismail Muhammad Alin dan juga Cikgu Rosmadi akan adakan training di Ipoh Branch. So tiket juga masih lagi dibuka dan masih sangat-sangat kita menggalakkan ataupun mengalu-alukan anda untuk masuk ke training kita di Ipoh Branch ya, pada 5 Julai. Okey, seterusnya ini adalah Grand VSS. Di mana tuan-tuan? Di MBSA. So saya dapat info tiket telah pun sold out, tuan-tuan. Itu dia. Alright. Okay, baik. So pada anda yang nak berhajat untuk pergi menunaikan ibadah umrah bersama Volten, tiket
masih lagi dibuka sehingga 31 hari bulan ini. Sekarang sudah 28 hari bulan. Tinggal 3 hari lagi untuk anda nak mendaftar untuk berhajat bersama dengan kita ziarah umrah bersama Volten, tuan-tuan. Okey. So jangan lupa cepat-cepat daftar segera. Okey. Baik, itu saja. Dan promo juga masih lagi berjalan sehingga 31 Mei iaitu promo VMAX. Anda jangan lupa dapatkan promo ini Grab. Sebab apa? Sebab harga daripada 540 kita telah pun memberi special price. Untuk Semenanjung ialah RM500, untuk satu set, dan juga Sabah Sarawak RM520. Okey. Promo ini masih lagi berjalan sehingga 31 Mei. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, jom. Saya telah pun mengambil masa 1 minit lebih. Okey, apa kata kita berikan tepukan maya kepada Mr. Balen yang akan berkongsi dengan kita Premium Black Tea dan juga marketing tips. Silakan Mr. Balen. Selamat malam, Taki. Apa khabar tadi? Selamat malam Mr. Balen. Okey, Khabar baik, Mr. Balen. saya duk tengok Taki ya apa bagi apa tu aktiviti-aktiviti Volten ni. Ya, Saya memanglah dah lama dalam industri network marketing ni ya. dan dah dengan banyak syarikat. Tak pernah tengok syarikat yang ada sebegini banyak aktiviti untuk Betul. ejen-ejen mereka. Dahsyat sekali. Walton, Baik, tuan-tuan dan baik. puan. Selamat malam, apa khabar? Ya, semoga semua berada dalam keadaan sehat hari ini. Ya.